Balok raya di Sarawak tidur berdiri kali sebab si Mok terlepas nanggar kemeriahan raya di Sarawak. Sampai tak tidur saya memang tak balik Sarawak untuk raya tahun ni. Si ada rezeki kami. Tapi betul, memang raya dekat Sarawak berbeza. Okey, bukan saya nak membezakan, tapi betul berbeza. Macam saya tak tahulah tahun ni saya raya dekat kampung saya, dia tak macam memang tak meriah, agak tak meriah, mungkin sebab ramai orang tak balik kampung kan, dekat Johor lah. Okay, tapi dekat Sarawak, untuk pengetahuan korang mercun ni, nak cerita pasal mercun tau. Mercun tak stop daripada lepas pengumuman raya tu, okay, sampailah esok pagi subuh tu, dia tak stop. Memang apa orang kata, bersambung-sambung. Okey, macam rumah ni, lepas tu rumah tu, rumah sekian-sekian dengan kemeriahan malamnya ni. Cuba cerita pasal malam je tau. Malam meriah dekat dengan mercun, meriah dengan dia punya lampu bertuntung. Kalau orang Sarawak dia cakap bertuntung. Dia lampu kelap-kelip, memang meriah sangat. Walaupun saya share dengan korang the video, tapi dia tak pernah sama kalau you guys sendiri rasa. Jadinya saya tak setuju kalau orang kata raya dekat Sarawak is hambal. You of course tak pernah raya dekat sana.